Waalaikumsalam Abang Bang Lipu. Aim. Thank you hadiah Aim. Dah buat bibir dah. Bahaya bibir Jik ni. Kak Nani, thank you. Waalaikumsalam pada semua yang memberi salam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Berita terkini JKR hari ini hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 bersamaan dengan 29 Zulkaidah 1446 Hijriah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada 52 mata memandang. Okay, Alhamdulillah live JKR pada hari ini masih lagi bersiaran langsung di live Menteri Agama JKR iaitu Ustaz MYU Legend yang mana menggantikan Presiden JKR kita yang masih lagi berada di luar negara pada minggu ini atas urusan bisnesnya. Kita doakan semoga urusan Presiden JKR kita berjalan dengan lancar semoga dipermudahkan segala urusannya. Amin amin rabbal alamin. Okey, dan apa pun saja je tau. Okey, pagi tadi ada sedikit diberikan cerita dari kisah tauladan. Tauladan seorang pemuda bernama Sabit yang ternampak sebiji apple hanyut di dalam sungai dan mengambil apple tersebut dan menggigitnya. Tetapi ketika masih menggigit, beliau berfikir pasti ada tuannya apple ini. Beliau mencari tuan punya kebun apple, maksudnya tuan kebun yang tuan kepada pekebun ataupun kebun apple tersebut. Dan ketika bertemu, beliau meminta agar ikhlaskan apple yang telah dimakannya. Pekebun apple membuat permintaan menjaga kebunnya selama sebulan. Jika mahu, beliau ikhlaskan apple yang dimakan. Apabila cukup sebulan, maka pekebun pun melepaskan pemuda tersebut sambil berkata mahukah dia berkahwin dengan anaknya. Tetapi anak perempuannya seorang yang buta, bisu, tuli dan juga lumpuh orangnya. Pemuda itu bersetuju dan kemudian berkahwin. Ketika bertemu dan memberi salam, ada suara yang menjawab salam isterinya. Ternyata dia seorang yang sangat cantik, tidak buta, dapat mendengar, maksudnya dia tak pekak lah dan dapat berjalan, maksudnya beliau tidak lumpuh. Dan pemuda itu langsung mengucapkan syukur Alhamdulillah. Iktibar daripada kisah ini, buta tu iaitu menjaga pandangan dari maksiat. Tuli ataupun pekak itu menjaga pendengaran dari mendengar hal yang tidak baik. Bisu pula menjaga lisan daripada bertutur perkara yang berdosa seperti mengumpat. Dan lumpuh pula tidak berjalan ke tempat maksiat. Walau apapun kehidupan ini, peliharalah diri dan jangan membuat maksiat. Jauhilah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit cerita tadi daripada Ustaz MYU, dan bacaan Al-Quran pagi ini dibacakan oleh beberapa orang yang berada di kotak dan daripada dibacakan oleh Siti Sharifah pagi tadi, surah Al-Baqarah ayat 153. Maksudnya terjemahannya, hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Pagi tadi mungkin topik mereka tentang sabar. Huraian ayat oleh Ustaz Aziman daripada ayat ini. Semuanya adalah pinjaman duniawi. Akhirat adalah tempat kekal abadi. Allah menyukai orang yang istiqamah. Contoh, solat tahajud dan melakukan solat duha. Lakukanlah dengan istiqamah walaupun terasa berat untuk melakukannya. Waktu solat tahajud sepertiga malam ketika orang lain sedang tidur. Khusyuk dalam solat iaitu khusyuk dalam solat itu faham akan makna kita baca ketika melakukan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Okey, kita ada bacaan Al-Quran yang kedua daripada Zulfah pagi tadi, surah An-Nahl. Al-Nahl ayat 126 terjemahannya. Dan jika kamu Waalaikumsalam. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar,
Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan huraian diberikan oleh Ustazah Jid. Waalaikumsalam pada semua yang beri salam. Jika kamu mahu membalas kejahatan, balaslah dengan setimpal. Tetapi jika tidak membalas itu lebih baik. Maksudnya daripada huraian daripada Ustazah Jid lah. Maksudnya kalau kita nak balas tu, kita balaslah dengan setimpal kejahatan tu. Tetapi jika tidak membalas kejahatan tu lebih baik. Dan huraian juga huraian daripada Ustaz MYU, pilihan kita mahu bagaimana. Maksudnya kita boleh buat pilihan bagaimana yang kita mahu. Kita mahu balas atau kita mahu balas dan kesempatan kita bertaubat dari dosa, ataupun tidak sanggup balas sebab dizalimi, maka sabar di akhir. Maksudnya orang kata maka kita teruslah bersabar ketika di alam barzakh, ketika meniti sirat jambatan kecil, dosa yang masih lagi ada atau tertinggal juga akan dikira. Itu daripada Ustaz MYU. Dan ketiga, kita ada baca Al-Quran daripada Erda, surah Al-Sajdah ayat 24. Terjemahannya, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Dan huraian daripada Ustaz MYU, Allah menjadikan pemimpin dan manusia, iaitu masyarakat yang diberi petunjuk, amanah, berilmu, bijaksana. Jika mahu duniawi, harta, kekayaan, maka ia akan dapat. Tetapi jika mendapat kedua-duanya, berilmu dan berharta, maka ianya bonus hinggalah akhirat. Ilmu dan harta yang digunakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pesanan tadi ada sikit daripada Ustaz MYU, iaitu kembalilah kepada Allah kerana kita saling memerlukan. Sabar dalam kehidupan itu, sama ada kita pahit ataupun manis, dan bersyukurlah atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah solat, berdoalah, dan kerana doa itu senjata orang-orang mukmin. Sesungguhnya Allah memberi jalan keluar setiap masalah, dan jangan pernah ada keraguan tentang itu. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan pagi tadi live berakhir dengan pesanan daripada Ustaz MYU. Alhamdulillah, petikan dan suntingan berita kita pada pagi ini dari Kak Nah dan juga Siti Sharifah. Alhamdulillah. Ni diambil daripada petikan berita ni daripada live JKR pagi harinya, dibacakan saya di malam hari. Selalu berlangsungnya di live Presiden JKR kita, iaitu Abah Ji, tetapi Abah Ji masih lagi berada di luar negara. Sekarang kita bersiaran langsung di live setiap pagi di live Ustaz MYU Legend, iaitu Menteri Agama JKR. Alhamdulillah, dengan itu berakhirlah liputan aktiviti berita pada malam ini. Sebelum mengakhiri berita pada malam ini, saya serahkan kepada Kak Ayang. InsyaAllah kalau ada kata-kata mutiara daripada Kak Ayang sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini. Kak Ayang, ada ke? Ada. Terima kasih, Fira. Assalamualaikum semua. Kata-kata mutiara untuk ini, jangan mencuba menjadi sempurna. Cubalah untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Jangan tunggu kebahagiaan, tapi buatlah kebahagiaan itu. Bahagiakanlah kebahagiaan itu. Jadilah orang yang tinggi tanpa harus merendahkan orang lain. Jadikanlah orang yang bahagia tanpa harus menyakiti orang lain. Tidak bersedih ketika gagal, tidak sombong ketika berhasil. Kalau kita pusing berhasil, kita senang. Gagal, kita sedih. Maka kita akan menjadi orang yang rapuh. Jangan menyerah dengan keadaan kamu lebih kuat dari apa yang kamu kira. Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah kerana memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba. Seseorang tidak akan pernah mencapai ketinggian tanpa keberanian. Kesimpulannya, sabar dalam berjuang, terus mencuba walaupun hasil tak maksimum, tetapi bersyukur apapun hasilnya. Itu saja takat malam ini. Sekian. Alhamdulillah, sentiasa istiqamah. Terima kasih. Terbaik. Terima kasih Kak Yang atas kata-kata mutiara yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ayang malam ini dan juga berita yang disampaikan oleh saya dapat memberikan manfaat pada semua yang mendengar, walaupun bukan daripada ahli keluarga JKR. Yang mana yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang kurang tu daripada saya. InsyaAllah saya cuba perbaiki, dan saya mohon maaf andainya tersalah kata, tersalah bicara. InsyaAllah
Sebelum kita mengakhiri berita pada malam ini, saya putarkan single kedua keluaran JKR International iaitu daripada Fendi James, Cinta Sebenar. Dan juga untuk pertandingan drama pendek JKR tu yang mana yang sudah share-sharekan live tu, share-sharekan VTT terbaik, dan cuba VTT kita tu kita sharekan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain, kita war-warkan. Mana tahu nanti kita boleh orang kata war-warkan kepada orang luar selain pada ahli JKR. Mana tahu ada yang berminat untuk bersama menyertai pertandingan itu yang masih lagi dibuka sehingga Julai ini, 1 Julai betul 1 Julai kan. So war-warkan, sharekan VTT kepada semua sahabat-sahabat yang kita ada dalam TT ni lah, insya-Allah. Okey, kita putarkan Cinta Sebenar daripada Fendi J.